Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Istimewa episod yang ke-7. Alhamdulillah, sedar tak sedar setiap hari Khamis jam 9 malam kita bersiaran di YouTube Jabatan Agama Islam Pahang, dah melepasi 6 episod, dan pada minggu ini, pada kali ini kita masuk ke episod yang ke-7. Dan episod ni saya anggap episod istimewa. Kejap lagi saya perkenalkan panelnya. Cuma sebelum tu, kepada semua yang sedang menonton, sila like, sila komen, sila share kita punya podcast ni. Mudah-mudahan ada manfaat kepada mereka yang berada di luar sana. Tuan-tuan dah tahu banyak benda Kita dah panggil bahagian dakwah, kita dah panggil bahagian halal sebelum ni. Kita dah panggil bahagian pendidikan pun. Jadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tahulah bahagian ni buat apa, bahagian ni buat apa. Dan kali ni juga saya mungkin akan sentuh isu yang panas juga. Siapa nak tahu cerita apa, boleh tonton kita sampai habis untuk episod yang ke-7. Baik, sebelum saya perkenalkan panel, orang tak nampak lagi Ustaz Zahid? Dekat kamera tak nampak lagi. Baru bunyi suara gelak tadi. Jadi orang berteka-teki, siapa tu? Okey, baik. Sebelum saya sebut namanya, beliau dilahirkan di Chenor, Pahang. Betul. Episod ke-6 pun orang Chenor juga. Bak kata Ustazah tadilah, orang Chenor ni hebat-hebat. Saya bukan di Chenor, berasa aku hebat. Baik, dibesarkan di Chenor juga. Dan mula berkhidmat di Jabatan Agama Islam Pahang pada tahun 2006. Okay. Baik Ustazah, 20 tahun ni. Lama sangat tu. Itulah. Nak pencen rasa. Jangan. 20 tahun ni. Saya tak sangka untuk jumlah tahun bekerja tu sebenarnya. Sebab saya tidak menampakkan itu. Saya tak nampakkan, dia ni tua sangat kot, sampai 20 tahun kerja saya tak nampak tu. Tapi siapa nak tengok, sekejap lagi boleh tengok. Ya ke tidak saya sebut ni. Baik. Dan untuk peribadinya, saya tahu dia ni seorang yang hiker jugalah. Pemanjat bukit lah orang sebut dia banyak isu. Jadi saya nak masuk juga, boleh ke Ustaz? Masuk sikit. Boleh. Okey, baik. Bermula 2006 di Jabatan Agama Islam Pahang, bahagian pengurusan masjid. Lepas tu berpindah ke Pejabat Agama Islam Daerah Muazzam Shah, bahagian dakwah. Betul. Dan sekarang berkhidmat di bahagian halal. Dah 8 tahun pun. Bermaksud dah banyak pengalaman di bahagian halal ni. Okey, tak lain tak bukan namanya Ustazah Jazlihaini binti Abdul Karim. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat adanya. Alhamdulillah. Orang dah nampak muka tu. Jadi betul tak saya sebut tadi, bila tengok jumlah kerja 20 tahun, dia ni kerja umur berapa mungkin 18 kot. Lepas PM terus. Mungkin. Saya tak rasa 18. Tapi itulah. Dah berkhidmat di Jait ni lama. Ustazah, yang pertama, terima kasih sudi datang untuk episod ni. Terima kasih juga menjemput. Sama-sama. Untuk makluman Ustazah merupakan panel wanita kedua. Begitu. Begitu. Maksudnya sebelum ni lelaki kita ada seorang perempuan, dan Ustazah yang kedua. Baik. Jadi saya anggap istimewa lah. Okey. Dan saya nak tanya juga soalan-soalan tentang wanita sikit, boleh sekejap lagi? Boleh. Saya nak masuk. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya tahu Ustazah ni pula kita. Sebab Ustazah ni saya rasa struggle ni. Struggle dalam nanti saya masuk sikit dan saya nak kaitkan dengan seorang wanita yang bekerja. Boleh, tak ada masalah. Boleh Ustazah? Boleh, insya-Allah. Baik. Kita ada masa 1 jam lebih kurang. Saya nak mula dengan peribadi dulu. Boleh, silakan. Jangan terlalu peribadi. Sebab benda ni panas Ustazah, panas. Okay. Berkaitan dengan saya sebut je lah namanya macam Ustazah dah, Kak Jas. Kak Jas yang sesat selama 14 hari. Okey, baik. Sebelum tu kita panggil Kak Umai. Yang juga sesat 19 hari. Okey, baik. Saya dengar habis cerita diorang ni. Sebab untuk saya nak interview Ustazah hari ni. Jadi, sebab saya tahu Ustazah memang minat hiking, betul kan? Ya, kira kakak hikers jugalah. Betul. Saya tengok, kejap panjat bukit kan. Sebelum saya masuk bab halal ni, kenapa minat ke situ? Dan yang pertama, kenapa minat ke situ? Yang kedua, apa yang berlaku pada Kak Jas tu? Jaslinda. Jas juga, tapi itulah, tu kata nama sama tu. Jazlihaini Jaslinda. Okey, tak ada kaitan ni? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey, apa yang berlaku pada Kak Jas tu?
Kak Jas ni rasa macam mana? Maksud saya, aduh lepas ni malah hiking. Rasa takut lah pula. Okey, sila. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Piu Lokman. Tiba atas jemputan tu tiketnya lain. Lain Tiba kita cerita soalan bab tu lain. lain ni. Itulah. Bahaya ni. Dah lah mula-mula tak khabar sebata. Ya. Okey. Okey, kalau pandangan peribadi lah. Pandangan Baik. peribadi ya sebagai nak kata hikers tegar tu tak pun. Tidaklah hikers tegar. Cuma kalau kita banyak selain pada Kak Jaslinda, Umai, Acap yang sehingga kini Betul. tak dijumpai. Okay? Yalah yang pertama tu kita tak boleh nak sandarkan takdir Tuhan lah. Okay, kalau kita tengok yang podcast Kak Jas tu, yalah benda itu takdir tu. Kita tak sangka. Semua orang kalau kita berada dalam hikers ni, memang kita tak nak pun benda tu berlaku. Tapi yalah benda tu dah nak berlaku. Cuma kalau tanya tadi kenapa tiba-tiba menjerumuskan diri ke dalam dunia hikers ni, cuba dulu. Cuba dulu? Cuba dulu. Try sekali. Saya cuba dulu? Ya. Oh, macam tu. Cuba sekali. Maksudnya dah ada feeling ke apa? Betul. Dia bila kita, pada saya lah. Okey. Pada saya, bila kita agak-agak macam stres apa kan. Bila Okey. kita duduk dalam hutan, kita hirup udara yang bau hutan. Okey. Bau hutan Bau hutan. Walaupun penat mana macam, walaupun penat. Sebabnya kan ada kajian yang sampai tahap dia membuat perfume yang berbaunya hutan. Oh, ya ke? Betul. Sebab nak bagi ketenangan tu? Betul. Jadi baru tahu ni. bila kita keluar, kita dalam keadaan pendakian tu, kita penat, macam rasa macam nak menyumpah ke, bukan menyumpah orang tak, menyumpah ke trek tu. Ada. Sebab letih. Okay. Letih tu satu bila lutut bertemu dagu. Istilah kami tu lutut bertemu dagu. Melangkah tu lutut bertemu dagu. Punya tingginya. Ya. Macam panjat sungguh Betul. tu. Okay. Jadi bila keluar tu dia rasa macam refresh balik untuk pergi kerja dan menghadapi stres-stres di kerja. Oh, macam tu Yeah. Maksudnya, pada saya lah, pada okey. saya. Pada saya benda tu praktikal untuk diri saya. Kita dah stres seharian, berjalan, mengukur, naik highway hari-hari, bayar tol highway hari-hari kan. Jadi bila Sabtu Ahad kita cari refreshing lain. So bila Isnin balik kita rasa macam tenang sikit. Healing orang sebut betul. Oh, baik. Sebab saya fikir macam healing ni, kalau saya duduk tepi pantai pun kan, sambil minum kopi, saya rasa healing macam tu saya rasa. Tapi dia hilang sekejap. Dia hilang stres tu, dia hilang waktu tu je. Tapi bila So? kita penat, kita punya hormon, kita punya stres kita hilang dengan peluh-peluh dengan apa. Saya Lama sikit bertahannya. Isnin tu dia rasa macam Oh, tu dia kembali semula, kembali semangat baru untuk bekerja. Gitu. Okey. Tapi ada setengah orang yang hiking ni sebab dia suka pemandangan, betul? Betul juga. Tapi tak semua puncak mempamerkan pemandangan yang 360. Oh, ada Tak yang semua puncak biasa je. Ada yang puncak biasa je. Ada yang puncak cuma ada Beirut je. Okey. Yang 360 tu memang of course lah kita rasa macam tak nak turun. Kita boleh bila kita dapat tengok apa yang orang lain tak boleh nak tengok. Oh, faham. Kan? Bila duduk di puncak tu orang tak boleh nak tak semua orang boleh melihat indahnya ciptaan Tuhan tu daripada atas. Oh, faham. Macam tu. Jadi lebih pada healing lah ya. Betul. Saya rasa hebat lah. Cuba dulu Cuba dulu. Bila dia dah sekali cuba tu dia kemaruk. Oh, gitu. Gitu. Dia rasa ketagih. Betul. Tapi saya sikit-sikit sebelum kita masuk sikit lagi. Apa yang berlaku kat Jas tu? Ya tu, okey. Ada kesan tak? Maksud saya Tak ada kesan tu? Tak ada Tak ada. It's okay. Tak rasa takut Dia cuma bila dalam keadaan trek, kita kena ada badis lah. Okey. Kena ada badis. Apa yang Kak Jas cerita tu mungkin ialah kita tak keadaan sebenar tu kita ialah tak tahu sangat tu kan. Tapi kalau pada saya kena ada badis. Sekurang-kurangnya berdua pun okey. Walaupun sebab bila dalam keadaan trek, ada yang pace dia laju. Okay, ada yang pace dia belakang. Betul. Walau apa pun pace kita, jangan seorang. Kenalah ada orang. Kena ada orang juga. Macam itulah. Dia punya tip tu. Yang penting dia bila duduk dalam hutan tu, walaupun strangers, kan bila kita datang tu, kadang tu kita tak kenal pun orang tu. Okey. Tak kenal pun. Tapi bila duduk dalam trek yang sama, Okey.
sifat tolong-menolong tu memang Ada. tiba-tiba ada. Tiba-tiba dia akan wujud. Faham. Okay. So itu antara satu yang macam sukar untuk dapat di bawah lah. Macam tu. Itulah sebab saya sebenarnya saya dengar Kak Jaslinda tu dan juga saya baca-baca komen. Boleh ke saya sebut? Saya sebut je lah. Tak kena ke saya potong. Ada seorang artis tu dia cakap pada Kak Jaslinda, dia cakap makcik tak payah pergilah, makcik duduk rumah masak Okay. Tak payah pergi apa tu nyusah korang. Ya, kadang tu saya baca juga negatif-negatif kan macam tu. Tapi pada saya sebenarnya benda tu macam tak perlu dilontarkan kot. Ya. Sebab minat orang dia berbeza-beza. Kita tak boleh nak demand minat orang. Betul. Kita tak boleh nak judge minat orang. Ada contoh kata yang saya pernah dengar lah. Macam mana solat boleh dijaga. Dalam hutan boleh dijaga. Tak ada masalah. Kami berjemaah je smart. Berjemaah ada hutan? Sama-sama perempuan. Tak ada masalah. Bila jumpa water point apa semua kan benda kan boleh jamak. Islam tu mudah betul. So benda tu tak ada isu pun. Baik kita panjang pula cerita bab ni. Saya rasa macam kena buat satu episod lah cerita bab ni. Kita balik semula pada. Okey baik. Kita balik semula cerita bab halal lah. Okey. Ustazah duduk di unit pemantauan dan penguatkuasaan. Kita ada bahagian sijil, betul. Kita ada bahagian audit dan kita ada bahagian pemantauan dan penguatkuasaan. Saya tak pasti, saya rasa di ketiga-tiga unit tu mungkin Ustazah boleh sahkan ya ke tidak. Ustazah duduk satu unit yang saya rasa macam tiga-tiga unit dia paling payah. Dia paling struggle, dia paling susah, dia paling terancam, dia paling orang tak suka duduk di situ. Betul. Soalan saya pertama, kita sembang ni sebelum nilai tapi tanya ni bernilai. Itulah. Soalan saya pertama, Ustazah rasa susah tak? Maksudnya rasa susah tak duduk di unit ni? Ataupun Ustazah rasa macam okey je? Okey je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab duduklah kat mana-mana kalau kita kerja, kita rasa benda tu susah. Okey, faham. Tapi dia kan melibatkan perjalanan jauh. Betul. Setiap boleh kata setiap hari kan? Dengan keadaan kilometer hampir 2000 kilometer sebulan. Betul. Itu sebab tu saya sebut pasal Ustazah tadi, saya nak tanya juga pasal wanita kan. Seorang wanita yang kena keluar hampir setiap hari beribu kilometer cerita tadi, itu satu kesusahan. Belum cerita tentang kesusahan bila kita buat pemantauan. Betul. Bukan semua orang suka kita. Betul. Kan? Lagi-lagi cerita bab tarik sijil halal apa semua tu. Okey, kalau kami di halal kita ada beberapa bahagian lah. Yang pertama, yang first kali kita ada bahagian unit sijil. Itu yang akan menerima permohonan. Kemudian unit audit dan kemudian terakhir lah. Orang paling belakang lah unit pemantauan dan penguatkuasaan ni. Macam Piu cakap tadi lah, kita ni datang tak diundang. Baik, betul. Kalau audit dia datang, dia maklum pada orang tu premis. Hello, kami nak datang untuk buat audit. Dia akan bentang tikom apa kapet merah ke sebagainya kan. Contohlah. Sebab dia dah tahu. Sebab dia dah tahu kan. Tapi unit pemantauan ini datangnya secara tiba-tiba begitu. Segah orang, tempat orang, masuk tempat orang, Assalamualaikum, kami daripada bahagian halal unit pemantauan, kami nampak inspection hari ni. Terkejut kan tu. Terkejut orang tu. Kalau rasa bela-bela lah. Kami tak jujur tapi sepanjang saya tempoh 8 tahun ni kena sidai tu biasa. Kena sidai tu biasa. Maksud menunggu lah. Dan dihalang pun pernah. Dihalang pun pernah. Kalau ikutkan kita punya kita punya kuasa menghalang kaki tangan awam menjelaksanakan tugas, kita boleh buat report. Betul. Tapi kami tak adalah sampai tahap macam tu. It's okay je. Kita datang kemudian. Tapi bila datang kemudian tu dia punya angin tu lain sikit lah. Maksudnya makin tak baik ke? Tadi datang kena halang. Betul. Kenapa you all halang kami? Jadi kita susun semula tanpa pengetahuan mereka. Kita hold out sikit lah. Oh, faham. Lain lah. Sebab kita datang Ya, wajah tu lain lah jadi. Okey, bila dah pergi tempat tu, apakah spek yang ditengok oleh pemantauan ni? Pemantauan ni sebenarnya dia sama je macam audit. Dia akan lebih
Pemantauan ni antaranya kita buat pemantauan berkala lah kepada semua pemegang sijil halal. Kita ada hampir 600 Di di Pahang. seluruh negeri Pahang. Kita ada hampir 600 yang ada pemegang sijil halal. Dan kami di bahagian pemantauan diwajibkan ataupun itulah tanggungjawab kami di bahagian pemantauan ini, memastikan ataupun masuk pada premis tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh pensijilan dia. Sekali. Sijil berapa lama? Sijil kalau premis makanan 2 tahun. Oh, standard 2 tahun ni. 2 tahun. Kalau rumah sembelih setahun. Okey. Contoh kalau rumah sembelih tu memang tiap-tiap tahun lah. Oh, faham. Kalau tempoh 2 tahun tu dan tempoh persijilan 2 tahun tu sekurang-kurangnya sekali. Sekurang-kurangnya. Ada ke pergi 2 kali? Tak ada. Dia memang sekali je. Biasa sekali je dah, tak terkejar. Betul lah. 600. 600. Dengan keadaan muka bumi geografi negeri Pahang yang bukan jauh-jauh bukan Perlis ada 8 orang je. Betul. Ini duduk Kuantan nak pergi ke Cameron. Betul. Habis masa atas jalan. Okey, baik. Jadi dari sudut apa yang kita tanya tadi? Okey, dari sudut aspek kita lebih banyak kalau ikut manual, kita bekerja atas tiket manual lah, manual prosedur pensijilan halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Dan antaranya yang pertama kita memegang halal dan thayyiban. Halal dan juga bersih. Baik. Jadi halal ini kita merangkumi daripada sudut bahan ramuannya, bahan mentahnya, dan halal dan thayyiban itu kita lebih kepada kebersihan kawasan setempat. Kawasan proses dia. Lebih daripada KKM lah. Gitu. Kita ngikut spek-spek KKM sedikit-sedikit. Maksudnya kebersihan itu pun penting, bahan ramuan itu pun penting. Sebab itu halal ni bila ada premis ada halal, jangan risaulah. Sebab kita bukan tengok pada produk, pada bahan mentah dia saja. Baik. Kita tengok belakang dapur dia pun kita tengok. Faham. Gitu. Kebersihan pun ambil kira. Ambil kira. Maksudnya kalau orang tak ada halal memang bersih lah. Memang bersih, insya-Allah. Tak bersih tu kita cerita kejap lagi. Okey. Bila cerita bahan ramuan, kita tahulah dia tak akan isi benda-benda yang haram kan. Babi ke arak ke benda tu memang tak ada lah. Confirm tak ada lah. Confirm tak ada lah. Tapi itulah saya ingat nak tanya ujung. Dah halalan sebut kita tanya je lah. Tapi kefahaman orang macam tu. Betul. Kita je kata aku tarik sejalan ni sebab dia tak bersih ataupun kita tak bagi dia sejalan sebab dia tak bersih kan. Tapi orang luar dia fikir kalau tak ada sejalan tu babi kot dalam tu. Ayam tak sembelih kot. Macam mana ni? Okey. Sebenarnya bila dalam pensijilan halal ni kita kena ada undang-undang lah. Manusia hidup dengan undang-undang. Manusia hidup dengan adanya garis panduan. Okey. Jadi bila sebuah premis syarikat, contoh kedai makan, ada pensijilan halal, dia kena follow kita punya manual kita lah. Okey, bukan kata bila kedai nasi ayam contoh. Contoh kedai nasi ayam, bila dia ada halal, dia guna ayam yang sembelih molek. Bila tak ada halal, ayam tak sembelih tak molek contoh. Jadi bukan begitu. Bila ada pensijilan halal, kita kawal ayam yang dia gunakan tu adalah daripada rumah yang ada pensijilan halal juga. Faham. Rantaian tu ya. Kita kena sampai ke pemula dia. Betul. Kan kita pemula. Contoh kalau macam dia menggunakan third party, contoh pembekal lah. Satu kedai nasi ayam ni dia mengambil supplier daripada pasar A contoh. Baik. Jadi sampai pasar A ni ambil ayam daripada mana? Sepatutnya sepatutnya kalau tadi kedai ayam nasi ayam ni tadi cukuplah sekadar pada pembekal dia saja hantar ayam. Tapi kita akan sampai kepada pembekal di tempat tu. Kita yang pasar pula. Tu awak ambil ayam daripada mana untuk supply kepada kedai nasi ayam ni tadi. Faham. Maksud orang ni pun yang satu lagi tu pun kena ada halal juga. Kena ada halal juga. Macam tu. Jadi bila dia tak ada halal, bukan maksud dia ambil ayam yang tak halal, tapi mungkin ayam itu mungkin daripada premis ataupun kilang-kilang yang tidak memiliki pensijilan halal. Dia bukannya kata kita haram, totally haram, tidak. Faham. Sebab saya tanya Ustazah tu sebab itulah pemahaman. Betul. Kalau kita baca netizen kan, lemah semangat dia. Geram nak tolong jawab kan, tapi bimbang di screenshot. Betul Ustaz, sebab saya baca tu bila satu syarikat tu mungkin ditarik halal ataupun ditangguhkan dan sebagainya lah.
Terus orang kata, oh aku makan selama ni dah 10 Oh, tahun ya, kat situ betul, kan. betul. Apa jadi dengan diri aku sekarang ni? Jadi darah daging. Lepas tu saya kata lah, tak semestinya. Macam tadi lah. Betul. Tak semestinya ayam tu tak sembelih. Tak Betul. mesti jalan tu ada babi. Ya. Tapi itulah pemahaman orang. Betul. Payah kita nak. Describe. Ya. Kita nak susah untuk nak describe kepada masyarakat kita punya manual prosedur. Contoh kita ayam. Biasa Baik. barang kritikal kita dekat rakyat Malaysia ni adalah ayam. Betul. Orang Malaysia ni, orang Pahang ni, ayam masak merah, ayam masak kari, ayam masak kunyit, ayam je. Menu kita kalau dekat hotel pun ayam. Betul. Kan? Ayam banyak. Ayam banyak. Jadi sumber kita utama adalah ayam lah. Jadi di mana ayam itu diambil. Baik. Jadi saya suka beli ayam pasar je. Contoh saya bagi contoh. Ayam pasar je. Saya tak beli ayam pasar raya. Tapi kita tengok cara penyembelihan tu pula. Ayam di pasar tu bagaimana cara penyembelihan dia. Halal tu halal daripada sudut syarak. Thayyiban dia ada tak? Macam tu. Oh, faham. Thayyiban dia ada tak? Berbanding dengan kita ambil dekat yang rumah-rumah sembelih yang ada pensijilan halal. Halal dia ada, thayyiban dia pun ada. Sebab kita dah pastikan mengikut menu prosedur halal kita. Cara dia, darah dia dialirkan, cara semualah A to Z kita akan Mana ambil pastikan. kira tu? Semua ambil Bukan kira. cerita dia sembelih je. Ya, tidak. Pengaliran selepas tu pun kita akan ambil ni lah. ambil kira. Ya. Okey, dah Alan sebut tentang sembelihan. Apa beza logo halal tu dengan tauliah sembelihan sebab cerita tadi kan? Adakah setiap orang yang ada tauliah, contohnya dia pergi kursus halal buat, dia dapat tauliah sembelihan, dan dia boleh aku sembelih ayam ni dekat kedai aku ada logo halal. Ataupun macam mana? Okey, macam ni. Tauliah itu biasa kalau kita negeri Pahang ni kita ada dah keluarkan tauliah kan. Tauliah pun kita ada dua dah. Okey. Tauliah antaranya tauliah untuk peniaga-peniaga ni dan juga untuk tauliah umum. Okey, baik. Okey, tauliah umum ni untuk adat lah. Untuk kita membenarkan penyembelihan secara adat. Contoh macam korban, akikah. Penyembelihan adat namanya. Ya, penyembelihan adat. Yang kita kontrol bukan untuk jualan. Oh, faham. Tauliah ni. Dia bukan untuk dia bekerja. Maksudnya dia bukan untuk dia bekerja di syarikat-syarikat Baik. kilang-kilang yang ada persijilan halal. Tapi berbeza dengan tauliah yang kita bagi tauliah komersial. Kita namakan ni tauliah komersial. Itu adalah untuk penyembelih-penyembelih yang membolehkan mereka bekerja di rumah-rumah sembelihan. Oh, faham. Okey, itu satu. Baik. Okay. Yang kedua, tauliah ini adalah untuk individu. Macam PU ada tauliah. PU boleh bekerja di syarikat A, boleh bekerja di syarikat B. Ada tauliah. Okay. Tapi biasanya kita akan suggest untuk bekerja sebab pada tauliah tu ada alamat bertugas. Okey. Okay. Jadi biasanya satu tempat je lah. Bila dua tempat tu dia jadi macam kena mohon. Banyak panjang cerita lah. Kena mohon pula lah dengan kami kan. Okay. Tapi apabila individu itu penyembelih tu ada tauliah, itu tidak membawa maksud premis keseluruhan itu ada sijil halal tak? Itu untuk individu dia sahaja. Untuk individu saja yang membolehkan dan melayakkan dia untuk menyembelih. Begitu. Okey, kalau saya pusing balik, Okey. tempat tu ada halal, nak mohon halal. Perlu ada tauliah. Kalau penyembelih 5 orang, 15 orang. 5 orang kena ada tauliah. Syarat wajib dia. Syarat wajib. Dan juga syarat wajib loji veterina untuk rumah sembelih. Nak mohon loji rumah sembelih, dia nak mohon loji dengan veterina pun bukan salah satu syarat wajib yang veterina tetapkan, penyembelih perlu ada tauliah. Baru veterina akan keluarkan lesen loji. Itu baru lesen loji tu. Itu cerita veterina. Itu cerita veterina. Jadi bila halal masuk, rumah sembelih nak mohon halal, kita akan tengok tauliah dan juga lesen loji. Okey, faham. Dan cerita bab tauliah ni saya masuk sikit Macam mana nak mohon ni? Maksudnya kalau macam orang tengah tengok podcast kita kan, dia kata, oh aku nak mohon lah. Macam mana nak cari benda tu? Okey, boleh ke pejabat daerah masing-masing lah. Okey, baik. Permohonan boleh dibuat di pejabat daerah masing-masing. Pejabat agama Islam Pejabat agama Islam daerah masing-masing lah. Di mana tempat ataupun rumah lokasi tu berada lah. Jangan minta kat JAID, kita tak buat. Kena pergi pejabat daerah. Agama. Pejabat agama. Dan kena ada bayaran lah. Bayaran berapa dia, tak silap saya lah.
100 tak silap Dalam saya. 100. Dalam 100 lebih kurang. Lepas tu dia ada untuk renew 50 kalau tak silap information saya lah. Dia perlu melalui kursus. Belum melalui kursus. Maksudnya dia pergi pejabat agama Islam, Ya. katalah diisi borang apa semua, lepas tu dia dipanggil Ya, untuk temu duga. temu duga ada. Temu duga ada. Kalau dia melalui tiba-tiba lah kan rezeki dia kan, kita ada buat kursus perdana yang besar. Okey. Sekali dalam kursus perdana kita tu kita ada sekali ujian. Yang tu tak payah dah. Yang tu tak payah Tak payah temu duga dah. Sebab dia dah include dah. Oh macam tu Dia dah include dah. Tapi pejabat kadi sekarang ni dia kita dah mulakan lah ke arah itu. Okey. Ke arah itu. Tapi kalau tak sebelum ni diorang pergi, mohon diorang kena interview. Ya. Seorang-seorang ke ramai-ramai macam ni? Biasakan buat seorang-seorang lah. Seorang Bab hukumnya, bab hakamnya, bab sembelihnya, bab banyak begitu. Begitulah. Okey, kita selesai bab sembelihan tadi ya. Okey. Bermaksud saya nak memahamkan pada orang luar permis semua sembelihan yang ada halal tu perlu orang pekerja tu ada tauliah. Betul. Okey, baik. Saya kembali pada salah seorang wanita. nak sangat cerita bab tu. Bila cerita pasal pemantauan dengan kekuasaan ni, saya rasa dia ada sedikit, saya boleh sebut ancaman kot. Okey. Sebab dia bukan semua orang suka. Betul. Ada orang yang tak suka, ada orang yang menyampah, ada orang yang dia kata dia ni menyusahkan aku lah kan. Pengalaman ustazah ataupun kalau ada lah, kalau tak ada mungkin kawan-kawan ataupun pernah dengar, adakah ancaman ugutan ke? Pernah sampai ke situ ke belum? Buat setakat ni ugutan tu belum lah sebab kita bukan jenayah syariah kan. Cuma saya pengalaman sendirilah, kita pernah buka satu IP. Okey. Buka kes untuk penyalahgunaan, sebab kita pemantauan sekali penguatkuasaan kan. Kita boleh buat untuk penguatkuasaan. Dan akta yang kita pegang adalah akta di bawah KPDN lah, akta Perihal Dagangan 2011. Kita bergantung kepada akta tu lah, di bawah seksyen penandaan dan juga logo lah. Ada satu premis ni, dia menggunakan perkataan, maksudnya perbahasan. Dia salah dia pada perbahasan. Dia menggunakan satu perkataan yang dia kedai dia Chinese, tapi dia menggunakan perkataan contohlah perkataan Muslim. So benda tu tak boleh lah. Tak boleh? Tak boleh. Kalau dia Chinese Muslim? Tak boleh. Tak boleh pakai Muslim tu? Tak boleh. Macam mana nak bagi tahu orang yang dia Muslim? Masalahnya dia tak Muslim. Kalau dia Muslim? Tak boleh. Tak boleh pakai perkataan Muslim dia? Tak boleh perkataan. Itu dia bawa Akta Perihal Dagangan 2011. Sebab itu ada satu kes baru ni. Bukan baru ni lah. Dalam 2-3 tahun lepas kot. Saya pernah handle satu kes ni. Kita compound lah. Dan Timbalan Pendakwa Raya meluluskan compound tersebut lah. Sebab dia memang atas di bawah Timbalan Pendakwa Raya lah. Kita bawa kes tersebut kepada Timbalan Pendakwa Raya dan Pendakwa Raya. Tapi dalam tempoh, saya nak cerita dalam tempoh kes tu berjalan. Baik. Saya diajak untuk keluar makan. So saya tolak oleh orang tu. So saya screenshot sebagai kita punya backup lah kan. Faham. Kita screenshot dia punya perbualan tersebut dan saya hantar kepada pihak berwajib lah. Saya hantar kepada pihak berwajib. So saya dinasihati Ustazah jangan pergi. Kita ni memang tidaknya lah nak pergi kan. dia ada feel lebih tak, maksudnya Ustazah jom kita jumpa makan-makan, saya adalah dalam 5,000. Tak ada cerita ada. Perbualan itu sampai di situ sajalah, jom kita pergi makan je lah. Tapi kita faham lah maksud dia kan. Betul. Saya sampai, itulah satu pengalaman saya lah, sebab buat sehingga bermula tahun 2025 bahagian halal dia tidak lagi mengambil kes lah. Semua kes yang dapat kita akan serah kepada KPDN. So KPDN yang akan handle. Sebab kita kekurangan anggota. Sebab bila seorang anggota kaki tangan kita, unit kita ditugaskan untuk buat IP, kita ada IO, kita ada RO, yang seksanya IO lah. Sebab untuk siapkan kertas siasatan kan. Maksudnya panjang ceritanya. So nak pergi keluar mantau lagi nak siap. Jadi lebih dah 2,000 kilometer tu. Betul. Jadi kita buat keputusan atas kesepakatan bersama dengan pihak KPDN. Maka bila ada aduan, kita akan pergi bersama dengan KPDN dan yang akan ambil kes itu adalah KPDN. Maksudnya cabarannya ada juga lah unsur rasuah. Begitu.
Itu je ke ada lagi? Saya ni macam berminat nak dengar. Nak dengar Ada lagi ke itu je cerita? yang biasa yang kita terima tu orang bagi barang tu biasalah. Bagi barang. Bagi barang produk Hadiah, dia. Hadiah produk dia, tapi sebolehnya pihak kami akan menolak lah. Oh, tak boleh ambil Mana boleh. Oh, Boleh gitu. lah. Walaupun sekampik beras. Gitu. Tak boleh. Dia kata Kita saya memegang pada integriti lah. Dia kata saya kelah, bukannya saya rasuah, saya nak bagi je produk. Tak boleh. Tak boleh lah. Kalau saya memang saya menolak secara baik lah. Oh, faham. Jadi kepada yang halal di luar sana tak payah bagilah. Jangan. Baik, sebab saya nak memahamkan penguatkuasa bahagian halal ni atau pemantauan ni. Saya nak memahamkan dia hala ke situ tak? Maksudnya orang yang nak ambil halal ke macam tadilah kena compound ke apa, memang diorang ni ada bagi rasuah kan, ataupun bentuk ancaman tak ada lah. Bentuk ancaman tak ada lah. Belum lagi lah. Ugur tak ada. Tak ada lagi lah. Belum lagi. Jangan minta. Tapi takut tak? Tidak kot. Sebab buat setakat ni lah premis yang kita handle dalam Negeri Pahang ni bagus-bagus, baik belaka. Oh gitu. Mana bagi kerjasama lah. Bagi kerjasama sangat-sangat. Sebab ada kes kita pencil je lah. Kes yang terpencil, yang tak bagi masuk tu adalah kes terpencil saja. Yang lain tu okey, tak ada masalah. Kita ada satu episod yang sebelum Ustazah ni, dia cerita bahasa rasuah juga. Okey. Dia diberi satu jumlah lah. Okey. Jadi tu saya kata, rupanya sebab kita ingatkan mak kuasa tak kat keluar semua benda gitu je kan. Rupanya halal pun ada kaitan. Sebab benda tu yalah terbuka kan. Kita pun takut juga kan. Sabit dia bagi benda sikit kan, dia ambil gambar, tiba dia ada masalah. Betul. Ugut kita pula. Baik. Ustazah, itulah. Saya rasa menarik tu bukan apa, sebab bukan senang nak jalankan tugas tu kan. Betul. Dan orang luar mungkin dia rasa benda tu normal je, kerja pejabat. Tapi sebenarnya je lah gaji kau dah bayar kan. Tapi sebenarnya nak melalui tu bukan satu benda yang senang, Ustazah. Okey, saya nak masuk satu benda tapi mungkin lari sikit. Saya nak memahamkan orang luar sebenarnya. Penguatkuasa halal. Sebab di Jaib ni ada beberapa bahagian. Okay. Dan salah satunya memang bahagian penguatkuasaan. Betul kan saya sebut ni? Okey. Bahagian penguatkuasa ni, dia apa yang dikuatkuasakan, dan bahagian halal dia ada penguatkuasaan juga. Okay. Cuba bezakan benda tu. Okay. Kalau kita di halal, penguatkuasa kita adalah tertumpu kepada penguatkuasaan kepada premis-premis makanan ataupun premis-premis. Sebab kita terima aduan-aduan tentang premis sahaja. Kedai. Baik. Aduan tentang premis. Okey, baik. Kedai makan ke, kedai jualan ke. Tapi kalau penguatkuasa agama ni, dia lebih kepada penguatkuasaan syariah. Maksudnya contoh macam kita tak ada kuasa untuk arak. Penguatkuasa agama dia ada dia punya undang-undang dia tentang arak. Kita tak adalah boleh tangkap orang minum arak, tak ada. Nak pergi kejar orang tangkap tak sembahyang Jumaat, tak ada. Klausa gitu. Kita ataupun manual kita hanyalah kepada kesalahan. Tadilah kita hanya bersandar kepada Akta Perdagangan. Maksudnya berkaitan dengan halal kan? Ya, lebih pada makanan. Pendek kata bab makan je lah. Okey. Dah Ustazah sebut tentang makan. Ada juga kan halal berkaitan bukan makan. Betul. Kan? Dia termasuk dalam premis. Dia termasuk dalam skim barang gunaan. Okey, saya nak memahamkan barang gunaan tu. Barang gunaan ni contohlah yang kita masukkan dalam, pernah tengok tak kalau dalam makanan ada yang biji-biji tu? Apa orang panggil apa tu? Dalam makanan ada biji-biji. Sekejap saya tengah fikir. Apa tu yang biasa orang nak tahan lama? Silikon-silikon yang duduk tahan lama. Nak bagi semua makanan tu tahan lama? Ya. Okey. Dapat tak bayangkan? Saya tak ingat nama dia apa. Nanti saya cari balik tu. Saya Google balik. Tanya ChatGPT balik. Saya tanya balik tu, okey. Jadi benda-benda tu pun perlu pada, sebab dia nak sentuhan dengan makanan kan. Jadi benda tu pun kena halal? Kena halal. Contohlah, selain daripada makeup, selain daripada buat gigi. Masa makeup? Benda-benda makeup tu? Ya, foundation ke apa, semua barang-barang gunaan. Kosmetik dia yang kalau tu dia baru duduk bawah kosmetik. Barang gunaan tadi antara itulah barang yang kita guna. Perlu ada kepada pensicilan halal. Faham.
Tapi kalau sebut tentang kosmetik ni semua orang guna. Bukan semualah, saya tak pakai. Terkejut juga saya nak tanya tu Jangan- tadi. Maksudnya kosmetik ni kan banyak ke produk yang mohon halal ke? Pahang tak ada. Pahang tak ada. Pahang kalau ada pun cuci basuh tangan, sabun. Kalau duduk bawah kosmetik ni macam sabun basuh tangan. Okey. Tapi lipstick, foundation. Tak ada? Tak ada. Dia mungkin belah-belah Selangor. Oh, macam tu. kan. Mungkin sebab kilang belah sana. Mungkin betul. Kilang belah sana. Kita tak ada lah. PU lah buka satu. Jangan. Daripada banyak. Daripada tu. Maksudnya adakah di Pahang ni tak ada kilang kosmetik? Mungkin ada Tak pasti je. Tapi yang mohon memang tak ada lah. Yang mohon tak ada. Sebab saya nak tahu selain daripada makan kan, sebab kadang orang fikir masa halal ni dia fokus pada Contoh makan macam je. hospital yang dialisis, air yang untuk tukar dialisis orang kencing manis apa benda semua tu, itu pun perlu ada halal juga. Kita punya kilang dekat dekat UMP tak silap saya. Okey. Oh, yang air Air untuk, dialisis. Ya, betul. ada yang mohon halal ada? Hmm. Oh, macam menarik. Sebab dia masuk dalam badan kan? Betul. Kalau fikir logik saya macam kalau saya lah mungkin tak ada kaitan dengan halal pun. Kan. Mungkin air biasa je. Orang fikir halal ni memang makan je lah. Ya. Semua dekat packaging kena ada halal. Ah. Makan tak. Sebenarnya kita ada 9 skim yang boleh kita Makan tu salah satu je. Makan tu salah satu je. Kita ada 9 lagi. Termasuklah transport. Transport apa kena mengena dengan halal? Itulah dia. Kenapa transport? Kita masuk transport. Transport tu pun kita kena halalkan sebab dia angkat makanan. Sebab dia angkat makanan halal. Dia angkat makanan halal ya. Kenalah juga. Kita kena audit lah sikit kan. Lori apa? Lori tu macam mana? Lori tu mengikut spek kita tak? Air batu dia okey tak? Duduk dalam tu. Contoh macam tu lah. Saya rasa Logistik. Itu dia bawa logistik lah. Kan logistik ni tak ni tidak semestinya ni kita punya sebab kita hampir belum lagi tapi hampir menuju kepada situ. Kita punya pelabuhan, kita punya kontainer-kontainer pelabuhan pun kita akan spesifikkan kepada kontainer halal. kita halal ke dia? Betul. Kontainer tu halalkan dia. Kita akan hanya membawa satu kontainer tu hanya barang halal saja. Itu kita menuju ke situlah insya-Allah di bawah pelabuhan Kuantan. Saya rasa tapi belum lagi lah. Setakat ni belum lagi lah. Ramai baru tahu ni. Ramai baru tahu. Okey, saya nak tanya Dia bawa pula soalan. ramai baru tahu ni. Bukan. Saya nak tanya soalan bodoh sikit. Kalau lori tu ada halal, dia layak dia tanpa halal? Dekat lori dia ke tak? Dah. Tak, dia sekadar Kadang kita punya inspection kita. kok lah tiba-tiba kat badan dia ada halal ke? Tak ada. Belum. Cuma kita tentang logistik ni kita Pahang pun tak ada pun. Kita lebih kepada hampir lah. Kita hampir lah nak menuju kepada yang pelabuhan Kuantan tu. Tapi belum lagi. Belum lagi. Sebabnya faham. nak dia punya apa? Persiapan orang kata nak spek-spek ke arah situ susah jugalah kot kan. Faham. Menuju ke situ. Menuju ke situ. Doa-doa lah. InsyaAllah, Nanti amin. orang kata produk yang melalui jalan air kita dah ada kontainer yang Halal. halal. Menarik tu. Dia boleh lah kita selit aiskrim ke apa. Okey, Ustazah, kita dah banyak sembang berkaitan dengan halal ni. Macam mana seseorang tu, ni saya mewakili orang luar dia pergi satu pasar raya, dia nak beli makanan untuk anak dia. Adakah dia boleh tolak troli, dia main ambil je? Ataupun kalau Ustazah lah, apa saja pada orang luar, bila pergi pasar raya tu tengoklah sikit. Dan kalau nak tengok tu macam mana bentuk dia nak tengok? Sebab orang kadang-kadang dia ambil, dia tengok halal, dia tak kisah mana pun. Jadi dia faham benda tu halal, dia kata ya dah. Ya. Ataupun macam mana bentuk dia? Okey macam ni. Jenah kita 2 jam duduk dalam pasar raya. Nak belek tu. Tu nak tahu macam mana dia punya tu. Kalau yang produk-produk biasa kan yang memang dah kita dah tahu dah, memang dah aware dah dekat pasaran ada persediaan halal, itu okey lah. Cuma ada masa bila kita pergi pasar raya, ada produk-produk luar yang pelik-pelik. Anak-anak kita ni kadang tu pelik-pelik ke dia punya selera tu. Ya. Kita pun kadang tu benda awak ni makan ya. Itu. Jadi kita dalam halal ni ada 80 lebih badan persijilan yang diiktiraf oleh JAKIM lah daripada seluruh negara.
Oh baik. Ada Oh 80 lebih. bukannya logo halal Jakim tu je? Bukan logo bulat kita tu je. Kita Ada ada 80 lebih. Okey. Kita ada 80 lebih logo Okey. halal yang diiktiraf oleh Jakim. Maksudnya Baik. barang-barang produk daripada luar negara yang masuk ke dalam Malaysia Okey. diiktiraf oleh Jakim lah halal dia tu. Yang mana pemantauan auditan dibuat oleh pihak Jakim lah kepada kilang-kilang tersebut. Jadi bila kita tengok belakang tu ada macam logo pelik-pelik tu kan. Okey. Itu juga adalah logo halal daripada negara-negara tersebut lah. Negara-negara berikut mungkin daripada Thailand, Indonesia, Korea kan. Kalau macam ramen kita tu daripada Korea kan. Jadi kalau orang luar mungkin ada satu produk di pasar raya kita nampak macam tak pernah tengok. Ragu-ragu lah. Tak pernah tengok kan. So orang awam boleh je buka pada type dekat Google portal halal, type portal halal. Portal halal. So dalam tu kita boleh search. Boleh cari, boleh type dia punya nama pengeluar, syarikat pengeluar pada pembekal tu, pada packaging tu, dan search je lah. Kalau ada adalah, kalau ada dia akan keluar. Kalau tak ada memang dia tak keluar apa-apa pun lah. Oh, faham. Dan saya sebut 80 lebih logo tadi. Macam mana dia orang nak tahu Maksudnya banyak je kita boleh cari dalam syariah Google pun boleh, tak ada masalah. Ada je ataupun dalam laman web Jakim yang mengeluarkan maklumat-maklumat tersebut. Kan tu kita ni kena rajin sikitlah membaca. Mana kena carilah Betul. Maksudnya tak semestinya logo halal Jakim tu sahaja. Betul. Dia ada 80 lebih. Maksudnya kalau lah saya boleh sebut kalau lah dia boleh download 80 lebih tu bentuknya macam mana. Kot lah macam tadi. Dia tengok benda ni halal ke tidak, kot lah dia boleh rujuk. Dalam kita kecanggih pula. Kau yang siap mahal-mahal lah ke sekarang ni. Betul. Apa guna Apa guna? Okey, Ustazah. Kita ni duduk gini dekat sejam lah sebenarnya. Okey. Sekejap je masa. Saya nak pergi kepada, sebab podcast ni tujuannya adalah untuk orang luar memahami kan kerja jahit. Dan bila kita sebut halal ni kita fahamlah bab makanan dan sebagainya. Bila kita sebut juga tentang makanan, penarikan logo halal dan sebagainya, dia melibatkan orang luar macam saya sebut tadi lah, yang maki hamun dan sebagainya. Cuma bila satu syarikat tu tidak mematuhi manual procedure, mungkin dia boleh ditarik. Halal ataupun jaib akan publish benda tu. Ke macam mana bentuk dia? Sebelum ni saya pun dah di halal hampir 8 tahun. Okey, baik. Sejarah kami, sejarah tu. Okey. Sejarah kami sebenarnya penarikan ni dah biasa. Okey. Dah biasa dah. Cuma sebelum ni banyak kali je. Banyak kali je kami tarik, kami orang kata gantung. Banyak je syarikat yang dah merasai perasaan itu. Okey. Cuma kita tak publish. Macam tu. Jadi di era terkini yang netizen memerlukan benda tu dipublish. So kita ambil pendekatan. Tapi sebelum kami mengambil keputusan untuk mempamerkan ataupun mempublishkan ni untuk pengetahuan PU, kita dah pun menghantar surat kepada LA lah, Pejabat Undang-Undang. Bertanyakan secara rasmi boleh ataupun tidak pihak halal mempublish, sebab ini kita ni bermain dengan industri tau. Betul. Kita bermain dengan bisnes orang, dengan puyuk nasi orang. Ya, betul. Jadi kita tak naklah tindakan kita itu begitulah. Membabi buta. Okay. Jadi kita mohon daripada surat rasmi kepada pejabat LA, dan LA telah pun memberikan satu garis panduan kepada pihak halal lah publish tersebut. Itu sebab itulah baru munculnya publish daripada pihak halal tentang penarikan, penggantungan dan juga sebagainya. Tapi untuk pengetahuan PU dan semualah, kita sebenarnya bila tindakan penguatkuasaan, bukan senang kita pergi teruk, kotornya, itunya, gantunglah, saya menyampah lah tengok muka awak, gantunglah, tak. Tidak. Kita ada melalui pelbagai prosedur. Sebelum kita tarik, kita gantung dulu. Itu pun melalui kesalahan-kesalahan yang besar, yang manual dia besar. Kesalahan-kesalahan yang besar, antaranya kita jumpa najis tikus. Itu memang mandatory lah. Kalau dengan kesihatan pun dah mandatory benda tu. Najis tikus. Dia beza dengan lipas. Lipas dia tak ada mandatory. Tapi kalau najis tikus dia memang mandatory. Gitu. Atau nak cakap apa dah? Kita tutup buku, tulis gantung balik. Gitu. Antaranya ataupun antara kesalahan lain, kesalahan yang berulang. Sebelum ni kita dah pernah tegur, tapi kita datang lagi macam tu juga lagi.
So tak ada improvement daripada pihak kilang. Jadi apa yang boleh kita buat, gantunglah. Faham. Gitu. Jadi sebab apa kita buat tindakan-tindakan macam ni? Sebab kita nak menjaga orang percaya pada logo halal tau. Betul. Orang percaya, orang masyarakat awam dia melihat pada logo halal. Jadi kami sebagai orang kata yang dipertanggungjawabkan kena ambil beban tu lah. Kena ambil tanggungjawab tu. Faham. Untuk memastikan logo halal tu memang betul-betul boleh dipercaya lah orang kampung kan, walaupun kerja macam gitu macam mati tu kan. Tu pasal mengeluh je tak? Macam tu. Jadi bila dia melalui proses penggantungan, kita akan masuk dalam mesyuarat panel dulu. Okey. Bentang kepada panel. Panel kita ni pula terdiri daripada pelbagai jabatan. KPDN ada, veterina ada, kesihatan ada, JAKIM sendiri pun ada dalam board. Kita punya board panel Pahang lah. Bentang. Okey, panel apa keputusan panel? Panel kata pergi susulan. Pergi semula. Cek balik apa benda semua. Kalau panel kata okey gantung, kita gantung. Dalam tempoh gantung kita pergi lagi. Penggantung kita tengok dia jawab macam mana. Dia buat tak pembetulan. Atau kesalahan-kesalahan yang kita tegur tu dia buat tak pembetulan. Kalau buat pembetulan, kita pergi panel setuju, so kita akan pulang balik. Yang kes sampai tahap penarikan tu bukan senang nak tarik CJ orang. Mana panjanglah cerita Panjang ceritanya. Dia bukan pergi-pergi boleh terus tarik CJ orang. Betul. Panjang ceritanya. Jadi ada bila CJ halal ditarik ni, kes yang CJ halal ditarik ni, kita masih bagi peluang lah untuk mereka memohon semula pensijilan halal dalam ada tempoh-tempoh kita bagilah. Tapi sebelum dia mohon tu kita audit balik lah, menepati ataupun tak untuk dimohon semula. Daripada awal balik situ. Pada awal balik. Faham? So kalau contoh macam bila ada juga yang ditarik balik disebabkan tidak beroperasi ataupun ditarik balik disebabkan premis itu sendiri yang dah selender. Dah tak nak dah. Dah tak nak dah. Mungkin atas faktor keuangan. Dia sebab dia nak hire, bila ada persediaan halal, dia kena hire seorang pekerja yang memang betul-betul sebagai penyelia halal. Dan gajinya bukan kaleng-kaleng. Piu nak belajar, piu boleh jadi penyelia halal. Tak nak. Cukup jadi sini lah. Faham. Maksud ceritanya ialah sebab bila publish ni macam saya sebut tadi, dia bermain dengan periuk nasi orang juga. Sebab saya pun sendiri pernah pergi satu kilang tu yang dia risau, dia jadi serabut bila kita dalam tempoh pergantungan tu. Betul. Kan? Dan dia pun sebut dia punya produk sekarang ni dah tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi tu dia kerugian berpuluh ribu. Betul, kan? Dan macam saya sebut tadi lah, kita bukan suka-suka hati pergi tarik. Betul. Dia ada prosedur panjang sebenarnya. Dan orang luar pun kena faham tentang pergantungan ni sebenarnya kadang melibatkan tadilah mungkin kesalahan dari sudut kebersihan. Betul, Mungkin juga ada premis yang dia tarik diri, bukan kita yang tarik, dia yang tarik diri. Jangan kecam awal sangat. Betul. Sebab kadang orang kecam ni melampau sangat dia punya itulah. Tu kan. Baik. Kesian kat orang. Baik, saya faham dari sudut perjalanan tu. Baik Ustazah, panjang dah kita ni. Kalau tengok masa tu hampir-hampir sejam dah kita. Okay. Dari sudut orang luar, ini saya rasa mungkin soalan kedua ataupun ketiga terakhir ni. Dari sudut orang luar, dia ada tak cara, contohlah dia tengok satu kedai makan tu, dia rasa kotor sangat ke ataupun dia ragu-ragu ke, dia ada peluang tak buat aduan ke ataupun macam mana bentuk dia? Boleh. Tak ada masalah. Kami di penguasaan memang mengalung-alungkan. Jangan banyak kerja ni. Memang menerima aduan awam. Kita pun dalam skop penguasaan ni kita terima aduan-aduan awam. Antaranya keraguan lah. Kita pernah terima satu aduan yang mengatakan bahawa peniaganya non-Muslim, tiba penyedia dia betul ke sedangkan dia bukan warga negara. So dia hantar aduan dekat kita. So memang kita akan pergilah kepada lokasi yang diadukan tu untuk buat siasatan. Kalau perlu kepada sebarang tindakan, kita akan buat sebarang tindakan lah. Kalau tidak perlu kepada tindakan, so kita akan tengok di lokasi apa keperluan-keperluan. Turun lah. Kita akan turun. Dalam Pahang je lah.
Dalam faham. Ha. Tu sebut banyak tugas dah ni. Itulah. So memang kita terima aduan awam, Terima insya-Allah. aduan sebab macam sebut tadi lah kan, orang ni dia pergi makan ke, dia tengok produk ke, kadang-kadang dia ragu-ragu kan. Jadi dia adalah saluran untuk nak buat aduan ke kan, bertanya ke. Okay. Tapi buat aduan tu jangan makan lah. Sebab ada yang kita terima aduan, dia dah makan. Baru buat aduan. Macam mana macam tu Dia tanya. Dia memang dia buat aduan, tapi bila dia tanya, saya makan lah sebab saya dah order. Betul. Rugi pula dia kata. Tapi okey, saya nak selit sikit. Ustazah cakap pasal tukang masak ke apa semua. Okey. Benda tu saya rasa menjadi masalah juga pada orang kita. Kadang dia pergi satu kedai, contohlah saya sebut, saya bukan nak sebut pasal bangsa, tapi itu untuk mudah contoh. Dia pergi satu kedai Chinese, lepas tu dia jadi macam ragu-ragu lah, orang ni Islam ke tidak. Tiba-tiba yang ambil order tu bertatu pula kat sini kan. Okey. Dia jadi ragu-ragu tadi. Betul. Apa tindakan orang yang kat situ? Maksudnya kalau saya lah, saya pergi, saya tengok Cina ni Islam ke tidak. Lepas tu saya tengok ada tattoo pula. Apa tindakan? Adakah saya perlu ambil handphone, check halal dia ke? Bentuk tu macam mana? Okey, yang pertamanya mungkinlah salah satu kalau dari sudut akademiknya mungkin kita boleh buka portal halal, taiklah SSM kedai tersebut kan. Okey. Tengok atau tapi kedai, kalau kedai makan sekarang dia memang dah pamerkan pun. Kalau ada segi halal memang besar dia akan pamerkan kalau dia ada. Kalau dia ada memang ada situ. Memang dia ada situ. Okey, kalau dalam keadaan tu tanya PU lah, PU nak duduk ke nak bangun? Kalau saya bangun. Jadilah pengguna yang bijak. Kan? Sebab kita ragu-ragu kan. Ya, betul. Jadi cuma dalam manual kita, walaupun kedai tersebut ada je kedai Chinese yang mohon persijilan halal. Cuma kita akan pantau dia daripada sudut penyedia makanan lah. Penyedia makanan perlu ada orang Muslim warga negara yang masak di dapur. Yang memasak. Masak di dapur. Dan kita tidak benarkan lah yang bertatu-tatu ni sebab dia akan mempamerkan imej buruk kepada persijilan halal. Oh, faham. Maksudnya yang nak mohon persijilan ni tak semestinya dia orang Islam Tidak. Yang penting dia mencakupi ataupun memenuhi kriteria manual prosedur kita, okey je. Contoh macam kedai makan Chinese, boleh je, tak ada masalah mohon. Tapi kita guide dia, penyelia halal mestilah Muslim, tukang masak dia mestilah sekurang-kurangnya seorang Muslim warga negara. Sekurang-kurangnya seorang dah. Kalau 2-3 tu lagi bagus. Takut yang seorang tu kan tiba demam ke kan, dah tak boleh nak operasi dapur dia. Tapi tak ada masalah pun. Kita mana boleh je. Kalau dia pergi kedai Cina tu, dia tahu kedai Cina, dia tak nampak halal tu. Okey je. Kita punya rumah sembelih kita pun majoriti pun pemilikan Cina dia adalah Cina. Tapi tukar sembelih kita akan kawal lah. Tukar sembelih dia adalah orang Islam. Yang tadilah yang dia tauli apa semua tu. Saya lah sebab benda ni saya rasa orang tak tahu sangat kan. Betul. Sebab dia bagi dia kalau macam itu India ke ataupun Cina. Tapi Piu, sebenarnya sijil halal ni bila non-Islam yang bukan Islam yang memiliki pensijilan halal tu bukan kata Piu tadi lah, bukanlah nak racist bangsa ke apa ke tak kan. Iyalah tu. Okey. Tapi bila yang contoh yang bukan Islam, Chinese dapat, dia lebih penjagaan dia ataupun komitmen dia tu untuk menjaga manual tu kepada ketidakpatuhan itu adalah lebih tinggi berbanding daripada orang kita. Macam tu Ya. Sebab dia untuk pemilikan kalau pemilikan Muslim kan. Apa nak sijil halal, kita kan orang Islam. Oh, dia berasa itu. Betul juga. Kalau non-Muslim, dia merasakan bahawa pensijilan halal itu bisnes. Faham. Kalau dia tak ada, mungkin orang Islam tak masuk. Betul. Bila dia ada, dia akan jaga secara betul lah. Oh, jadi gitu. Sebab saya baru terima WhatsApp sehari 2 lepas lah, rumah sembelih yang baru dapat persejilan halal dan milikan dia bukan Islam lah, memang Chinese lah. Dia WhatsApp saya, Ustazah, boleh tak saya nak hantar 2 orang, saya punya penyembelih ni pergi kursus sembelih, saya nak suruh dia dengar. Dia kata faham. Jadi sebab kita pergi dah kilang tu sebut, memang semua pekerja dia memang Islam lah. So dia ada aware untuk nak pekerja dia tu pergi kursus. Oh, faham. Kesedaran dia orang Ya. Betul. Saya faham tu sebab yalah macam tadi, orang Islam ni kadang dia fikir dia dah Melayu dan Islam. Ya.
dia tak akan guna. Memang macam Piu cakap tadi lah. Dia takkan guna babi Arab. Memang dia takkan guna. Betul tak? Betul. Kita bukan masak babi pun. Kita bukan hidang Arab pun. Apa nak mohon halal. Macam tu. Tapi kadang orang terlepas pandang bab kebersihan. Betul. Thayyiban tu tak ada. Ya. Baik. Ustazah, kedua last tadi, ketiga last ni. Kedua last. Banyaknya lagi sampai satu last tu. Okey, kedua last Ustazah dah sebut tadi sekali lalu. Tapi saya nak memahamkan juga kepada semua. Saya mewakili orang luar ni. Okey. Tentang penggunaan logo je lah salah, andai kata dia tak ada mohon halal, tiba dia pakai halal. Dia kira kesalahan sebenarnya. Betul. Maksudnya boleh di compound ke apa? Di compound, okey. Tapi andai kata dia bukanlah guna logo halal. Contohnya dia tulis je makanan Muslim ataupun dia tulis di sini makan halal ataupun apa lagi? Itu macam mana? Okey, itu tadilah saya sebut tadi. Dia mana-mana di bawah Akta Perdagangan 2011. Mana-mana kedai atau premis yang mempamerkan, dia ada dua. Akta Perdagangan kita ni ada dua section. Satu tentang perbahasan. Perbahasan inilah penggunaan perkataan Muslim. Kan sekarang ni kan kita sok mahu jumpa apa yang biasa orang guna tu Muslim friendly. Yes, Muslim friendly. Muslim friendly. Itu tak boleh? Tak boleh. Ataupun perkataan-perkataan yang kita rasa macam kita sebagai pengguna, mesti kedai ni Islam. Jadi benda tu jadi meragukan lah. Tapi kalau kami di bahagian penguatkuasa, nampak je sebenarnya dekat sambil berjalan pergi inspection tu nampak je, tapi kita masuk bila ada aduan lah. Kita tak adalah tiba-tiba kan menyebur ke dia orang, kecuali kalau ada operasi bersepadu dengan KPDN, mungkin kita akan masuk. Contoh sebabnya ialah kalau logo halal ni orang dah faham. Orang tak akan guna dah logo tu sewenang-wenangnya. Jadi bila yang masyarakat tak faham ni, perkataan tu lah yang halal mat contoh kan, tak boleh. Muslim Tom Yam contoh, melainkan nama dia memang Muslim, dalam SSM tu Muslim. Gitu tu tak apa. Kalau gitu boleh Muhammad Muslim nama dia. Muhammad Muslim contoh kan, dia namalah Muslim Tom Yam contoh. Tak apa. Tapi kita akan datang jugalah, kita check jugalah SSM dia tu. Faham. Gitu. Kalau tak ada kaitan orang tak boleh lah. Dia mudah faham ni apa sahaja penggunaan perkataan yang menunjukkan yang meragukan. Maksudnya dia ni halal rasanya. Tak boleh. Tak boleh. Ramai orang tak faham rasanya benda tu. Sebab saya rasa banyak juga kedai yang macam tu kan. Dia nak tarik. Banyak yang guna sekarang ni adalah Muslim friendly lah. Muslim friendly. Kenapa nak pamerkan Muslim friendly? Betul. Kan kita pun macam tertanya, kenapa kau nak kenapa kan? Macam sesuatu macam sesuatu je. Kenapa? Buka je lah kedai, kenapa nak kena Muslim friendly? Satu lagi Ustazah yang orang saya ramai tak tahu juga, buffet Ramadan. Okey. Tak boleh kan? Betul. Ramadan itu. Ramadan, perkataan Ramadan itu. Perkataan Ramadan tu tak boleh. Ramadan bukan buffet tu. Bukan buffet tu. Buffet tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Buat je lah. Perkataan Ramadan tu tak boleh. Perkataan Ramadan je. Sebabnya Ramadan itu dia merujuk kepada ibadah orang Islam. Contoh macam kita punya, tapi kalau nak, yelah, kita tak pandang sebenarnya. Betul. Tapi kalau nak kat puasa kan banyak. Tapi kita, yelah. Tapi kalau ikut kan tak boleh. Tak boleh. Sebab dia menarik orang Islam untuk berbuka puasa kat situ. Sedangkan dia ni tidak ada halal. Dia yang boleh menggunakan buffet Ramadan, perkataan. Itulah perkataan. Bukan premis ataupun kedai-kedai makan nak buat buffet Ramadan, silakan. Tak ada masalah. Cuma tapi pengiklanan tu buatlah makan maghrib ke makan di sore ke kan? Gitu mana tukar Ramadan tu, marilah makan ke waktu 7:30 malam contoh. Tukar perkataan tak boleh, perkataan Ramadan tu tak boleh. Jadi nak memahamkan apa saja perkataan yang menarik kepada agama Islam, tanpa milikan halal yang sah, tanpa milikan pensijilan halal yang sah, tak boleh. Baik. Baik, faham. Saya rasa Ustazah, orang di luar sana banyak benda dah faham hari ni. Okey, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Last. Yang satu kan? Sejam. Ni last ni. Ni betul-betul last. Ustazah ada nak promosi apa-apa tak? Maksud saya dari sudut ada laman web ke ataupun nak promosi dari sudut program ke apa saja, sila. Okey, baik. Untuk last saya
kalau persijilian halal ni, kami sebenarnya dalam di bahagian pengurusan halal, kami sedang membangunkan beberapa daerah untuk dibangunkan sebagai zon halal. Okey. Ada antaranya, kalau boleh saya sebutlah, antaranya di Cameron Highland, kita akan bangunkan satu kawasan sebagai kita labelkan sebagai zon halal. Maksudnya dekat situ majoriti kedai makan adalah halal. Macam tu. Macam tu. Satu kawasan tu halal. Satu kawasan tu halal. Okey. Dan antaranya daerah yang kedua adalah di Termeluh. Okey. Di Termeluh. Pun kita akan ada nanti kita akan publish lah, mungkin MB akan launch kita punya zon halal tersebut. Yang sekarang ni kedua-dua daerah ni kami sedang berusaha lah, sebab untuk makluman PU, kita punya pensijilian halal ni adalah sukarela. Dia tak boleh nak dipaksa pun. Dia atas kesedaran sendiri. Jadi untuk projek zon halal ni kita akan bekerjasama, bukan kita akan, memang dah bekerjasama pun dengan majlis perbandaran di setiap daerah, dengan pejabat daerah, dengan orang kata bahagian ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan lah, untuk kita aware benda ni, dan kita harap pertengahan 2026 ni kita dapat launch lah untuk dua daerah ni, Cameron dan juga Temerloh. Zon halal. Zon halal. Maksudnya dekat situ boleh makan tanpa was-was lah. Macam tu. Ustazah, orang tak tahu juga pasal RNR. Betul? Ya. RNR pun kita dah hampir keseluruhan RNR. Hampir keseluruhan. Di Pahang? Ya, di Pahang. Maksudnya sekarang ni, kalau dulu cerita saya dulu macam tak berapa nak angguk makan ke RNR ni, sebab tak tahu masak dia dekat mana kan. Faham. Dulu. Tapi untuk di Pahang, daripada Genting Sempah, masuk je ke Genting Sempah sampai ke Gambang. Okey, RNR barat ataupun timur, keseluruhannya adalah telah pun memiliki pensijilian halal. Dan di Termeluh, Gambang dan juga di Temerloh barat dan juga timur. Barat dan juga timur telah pun dirasmikan oleh Datuk Seri, Esko Agama kita, sebagai zon halal. Semua kedai kat situ halal. Jadi boleh makan tanpa was-was. Sebab RNR ni, kalau untuk pengetahuan PU dan semua, dia tak masak kat situ. Dia ada rumah masak dia sendiri. Dan kita audit, kita inspection kita sehingga kepada rumah masak dia lah. Pergilah rumah masak rumah masak dia. Maksudnya kalau orang datang ke Pahang tu tak ada masalah boleh, tak ada masalah. Silalah datang ke Pahang. Daripada Genting Sempah sampai ke Gambang. Semula daripada Genting Sempah sampai Gambang. Temerloh, Gambang. Kedua-dua arah ke tak? Kedua-dua arah. Okey, baik. Jadi nak berjalan ke Pahang tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, baik. Jadi Ustazah, itu saja untuk kali ni. Terima kasih banyak. Sama. Sudi datang, sudi meluangkan masa, sudi awal-awal tadi cerita pasal hiking kan. Saya rasa macam best lah. Nanti kita buat satu episod. Boleh cerita pasal hiking. Ingatkan nak ikut tadi. Dah. Baik, Ustazah, itu saja. Terima kasih banyak. Dan kepada semua yang menonton, terima kasih untuk tontonan episod yang ke-7 ni bersama dengan Ustazah Jazli Haini binti Abdul Karim di bahagian halal Jabatan Agama Islam Pahang. Saya rasa banyak manfaat, banyak benda yang telah dikongsi bersama, dan saya mohon kepada semua yang menonton untuk share, like, komen di ruangan komen kita. Yang baik-baik kita ambil, yang tak baik pun kita ambil juga untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Jumpa pada episod yang ke-8 insya-Allah. Jangan lupa setiap hari Khamis jam 9 malam di channel YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.